Siti Jamu Mall bernama sebenar Siti Suryani binti Wahidin dan berumur 26 tahun pada tahun 2025. Dilahirkan pada 1 September 1999 di Kelang, Selangor. Dia merupakan anak keempat daripada 6 adik-beradik dan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Siti ialah pengasas dan CEO platform e-dagang Jamu Mall dan juga seorang pempengaruh di TikTok dan Instagram. Kisah keusahawanannya bermula dengan abangnya Muhammad Khairul Nizam Wahidin, iaitu anak sulung dan satu-satunya OKU dalam keluarga mereka yang hanya mampu menggerakkan 3 jari kerana lain-lain bahagian tubuhnya lumpuh. Walaupun diramal tidak dapat hidup melebihi umur 19 tahun kerana penyakit urat saraf, Nizam kini masih panjang umur, malah berjaya membina empayar perniagaan jutaan ringgit. Manakala Siti pula sejak kecil membantu ibunya berniaga dan ketika darjah 6 mula belajar daripada abang OKU-nya itu tentang cara menyenaraikan produk di platform eBay. Pada 2016, Siti sanggup tidak mengambil sijil SPM demi menemani Nizam ke kelas perniagaan di Tokyo kerana abangnya itu amat memerlukan bantuan bagi menguruskan diri. Walaupun abangnya tidak memaksa, namun Siti rela hati meninggalkan SPM kerana sedar abangnya bersungguh-sungguh mahu mengubah nasib keluarga mereka menerusi perniagaan. Walaupun Nizam hanya bersekolah hingga darjah 6, kebijaksanaannya dalam perniagaan memberi inspirasi kepada Siti. Ketika membina perniagaan, syarikat mereka menanggung hutang hampir RM1 juta. Siti lantas memanfaatkan sesi live di media sosial sebagai inisiatif memasarkan produk mereka tanpa kos iklan. Hasil usaha itu telah meningkatkan jualan dalam masa 3 bulan. Seterusnya mampu melangsaikan hutang mereka. Usaha berterusan dua beradik ini melahirkan Jamu Mall sebagai platform jualan pelbagai produk tempatan yang dikenali. Kini mereka menyara sepenuhnya keluarga dan membayar gaji kaki tangan. Siti yang juga popular sebagai Siti Pokpek kerana petah bercakap ketika promosi produk di live, berjaya membeli sebuah kondominium mencecah RM1 juta di Setia Alam sambil terus menjaga abang OKU-nya itu walaupun sudah berkahwin. Kisah pengorbanan dan ketabahan mereka menjadi inspirasi ramai. Antara fakta mengenai Siti ialah dia membesar dalam kesempitan hidup di rumah setinggan. Dia dan adik-adiknya dijaga oleh Nizam sejak kecil apabila ibu bapa mereka keluar bekerja, hinggalah abangnya selepas terjatuh daripada kerusi roda ketika berusia 16 tahun. Sejak darjah 2 lagi, Siti sudah membantu ibunya berniaga, dari pasar malam jual pisang goreng, air tebu hinggalah meniaga nasi campur di kilang-kilang. Pada usia 16 tahun, Siti mula berniaga secara live di media sosial, iaitu sejak tahun 2015. Dia dan abangnya menimba ilmu perniagaan daripada mentor terkenal Dr. Azizan Osman. Adik mereka Khairul Syukri atau terkenal sebagai Usi Luna juga merupakan seorang pempengaruh di media sosial. Dalam pada itu, pada Jun 2021, Siti pernah mendapat perhatian selepas terlibat dalam kes bayi tertukar di hospital swasta Shah Alam apabila suaminya perasan tag nama bayi mereka tertera nama ibu lain. Mereka segera ke hospital dan menukar semula bayi dalam suasana penuh emosi dengan satu lagi pasangan. Sejak 2024, Siti mula berhijab dan berusaha istiqamah. Katanya ia hasil dorongan lembut suaminya, Khairul Aiman Abdul Kudus atau dikenali sebagai Aiman Tak Kisah. Pada September 2024, dia telah mengalami keguguran disebabkan kehamilan molar dan perlu menjalani prosedur mencuci kandungan. Lantas tiada rezeki dia menimang cahaya mata bersama Aiman. Namun kini dia dilaporkan sedang hamil 5 bulan hasil perkahwinannya dengan Aiman. Sekadar info, walaupun Aiman menggunakan nama komersial Aiman Tak Kisah, namun dia bukanlah budak lelaki dalam iklan radio tahun 2006 yang terkenal dengan jolokan nama itu. Nama tersebut dipilih Aiman sendiri sejak umur 15 tahun sebagai simbolik bahawa dia tidak peduli kecaman dan rendah sahaja hidup. Difahamkan iklan yang pernah tular itu sebenarnya menampilkan lelaki bernama Aiman Hakim Badrul.